Dan okey, sebelum saya terlupa, untuk ibu-ibu muda dan bapa-bapa yang muda, tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu, apabila seseorang suami meninggal dunia, ibu bukanlah sebagai seorang penjaga harta. Ibu menjaga diri anak-anak itu. Tetapi ibu bukan penjaga harta untuk anak-anak itu sekiranya bapa tidak lantik. Okey, saya lukis sikit lah. Tapi saya tak tahu kenapa dia kotor. Okey. Si mati lelaki. Dia ada isteri dan dia ada anak bawah umur. Anak lelaki. Katakanlah ni baru 6 tahun. Ni baru 3 tahun. Ni baru 1 tahun. Okey. Tuan-tuan yang saya hormati. Ibu bapa dia dah tak ada. Tuan-tuan yang saya hormati. Sekiranya lelaki ini meninggal dunia, isteri ni bukan penjaga harta. Untuk anak-anak ini. Siapa yang jadi penjaga harta Cik Zani? Yang menjadi penjaga harta adalah amanah raya berhad. Jadi, kalau suami tak lantik isteri, maka isteri ni kena berurusan dengan amanah raya berhad. Kena tanya amanah raya berhad, berapa yang boleh keluarkan untuk saya ambil, untuk saya cara hidup anak-anak saya yang masih bawah umur ini. Jadi isteri kena berurusan dengan amanah raya berhad. Berbanding kalau suami ini buat wasiat. Okay, saya padam sikit lah. Kalau suami ini buat wasiat, lantik isteri sebagai penjaga harta anak-anak, maka tidak perlu tanya untuk amanah raya berhad. Maka sekiranya si mati ni ada buat wasiat dengan as-solihin trustee berhad, dah lantik isteri sebagai penjaga harta, maka ia telah terkeluar daripada berurusan dengan amanah raya, sebab suami awal-awal dah lantik isteri sebagai penjaga harta untuk anak-anak yang kecil ni, baru 6 tahun, 3 tahun, 1